Assalamualaikum. Hai, jumpa lagi dengan Teacher Jess. Okey, kali ini Teacher Jess akan tunjukkan cara menjawab soalan recurring decimal. Okey, macam mana kita nak tukar recurring decimal kepada fraction lowest term lah, of course. Okey, so contoh kita ada soalan ni 2.125, 125, 125 and so on. So kita boleh tulis 2.125, kita letak 3 titik atas 125. Sebabnya yang berulang 3 digit ni, betul tak? Okay, so let A plus N, di mana your A is equals to 2 and your N is equals to 0.125 and so on lah, 125, 125. Okay, so we start by N equals to 0.125. Macam mana teacher nak hilangkan decimal ni? Teacher darabkan N ni dengan 1000. Kenapa? Sebab kita ada 3 digit yang berulang. Jadi teacher darab dengan 1000. So teacher akan dapatlah 125.125 and so on yang berulang tu. So nampak tak di sini? Bila teacher darab dengan 1000, teacher dapat 125.125, 125 and so on. And then 1000 N, teacher minuskan dengan N. So apa jadi dengan kita punya ni? Okay, 125 minus dengan 0.125. See what happen? So ni kita akan dapat 999N. Ni kita akan dapat 125. You nampak tak? Kita dah pun hilangkan kita punya decimal tu. And then, so daripada sini teacher buat equation lah. Okay, and sama dengan and 125 over 999, 999. And don't forget your apa tadi kita punya number ni adalah 2.125 kan, sama dengan A plus N. So what is your A? 2. Sekarang you punya N apa? 125.999. Sebab kita nak tukar daripada bentuk fraction, so dapatlah 125. Sorry. This is 125 over 999. So is equals with 2123 over 999. Okay. So done. Macam mana teacher buat nak tukar kepada recurring decimal kepada fraction in the lowest term. So teacher mengharapkan dapat membantu you all untuk menjawab soalan berbentuk seperti ini dalam exam nanti. Okay. Thank you all. Good luck and see you next question. Okay, bye.